Boleh tak bagi makanan paling murah dekat sini? Boleh, harganya RM2 ya. Alamak, duit belanja hari ni tak cukup. Tak apalah, yen tak cukup duit nak beli. Sedapkan makanan kantin hari ni. Betul tu. Perut yen dah lapar sangat ni. Adik, nak ambil makanan ni? Tapi yen tak ada duit nak bayar. Tak apa, hari ni akak belanja adik makan. Tapi kenapa akak baik sangat dengan yen? Kita tak kenal pun. Sebab dulu masa akak kecil, akak miskin. Tapi ada seorang puan baik hati selalu bagi akak makanan. Dia tak minta bayaran pun, dia cuma pesan, kalau boleh, tolong orang yang susah. Dia juga bagi akak satu stiker kebaikan ni, untuk ingat buat baik selalu. Sekarang, akak nak bagi stiker ni dekat adik Yen pula. Terima kasih, akak kantin. Ibu Yen dah balik. Selamat pulang, Yen. Ibu okey ke? Kenapa ibu menangis? Tak ada apa-apa, Yen. Ibu cuma rasa sedih sikit. Sebab hari ni ibu tak ada banyak duit. Sebab tu ibu tak bagi Yen duit belanja yang cukup. Tak apa, ibu. Tadi ada akak kantin baik hati belanja Yen makan. Dia juga bagi stiker kebaikan ni dekat Yen. Hah? Stiker ni? Stiker ni milik ibu. Tak apa, adik. Hari ni akak belanja. Ingat ya, kita mesti selalu buat baik. Nak ambil stiker ni. Terima kasih, akak. Maksudnya akak kantin Yen tu, budak yang ibu tolong dulu. Tak sangka dia pun teruskan buat kebaikan. Kita mesti selalu buat baik. Korang setuju tak?